Saya masih ingat kami diserang hendap oleh komunis sehingga menyebabkan 7 rakan sepasukan mati dan saya sendiri cedera di paha akibat terkena tembakan dalam pertempuran itu. Beliau yang bertugas di 3 Ketumbukan Regimen Ranger Diraja. Kejadian itu berlaku pada 20 April 1970 apabila segerombolan komunis sedang menyerang kedudukan Platun 9 yang berada di kedudukan berhampiran Kampung Alai, Drik, Perak. Saya menyertai perkhidmatan tentera pada 1965 dan sejak itu sehinggalah ke tarikh bersara pada 1987, saya sudah bertempur sebanyak 7 kali iaitu 3 di Sarawak, 3 di Semenanjung dan 1 lagi di Sabah. Satu pertempuran saya ingat selama-lamanya ialah peristiwa di Kampung Alai kerana ramai rakan terkorban, selain saya sendiri kena tembak di paha. Kamarudin yang mesra dengan panggilan Pak Long berkata, kejadian itu berlaku ketika beliau ditugaskan untuk mengetuai Platun 7 di kawasan terbabit yang sering menerima ancaman komunis selain projek Lebuh Raya Timur Barat juga sudah mula dilaksanakan. Masa itu, kami ada 3 kumpulan iaitu Platun 7, Platun 8 dan Platun 9. Jadi, komunis pun ada strategi untuk menyerang kedudukan pihak keselamatan di kawasan terbabit dengan menyerang kedudukan Platun 9 terlebih dahulu. Apabila komunis menyerang Platun 9, mereka sudah mengagak yang 2 lagi kumpulan akan datang membantu sama ada Platun 7 atau Platun 8 dengan sudah bersedia untuk melakukan serangan hendap terhadap kami. Kedudukan Platun 7 yang lebih dekat menyebabkan kumpulannya yang tiba terlebih dahulu untuk memberi bantuan diserang hendap dengan tembakan bertalu-talu daripada pihak komunis yang sudah bersedia. Kami memang bersedia untuk memberi bantuan dan menyerang musuh. Namun kumpulan komunis yang agak besar menyebabkan kami diserang hendap oleh musuh. Kami ditembak bertalu-talu dalam tempoh 15 hingga 20 minit dan pada saat yang genting itu, saya sempat melihat beberapa rakan terbaring di bahagian depan dan belakang. Saya tahu mereka sudah terkorban kerana apabila saya menjerit minta mereka menembak, tidak ada siapa pun yang menjawab sebelum tiba-tiba saya sendiri terkena 1 das tembakan yang mengenai paha. Menyedari tidak mampu untuk berbuat apa-apa, beliau cuba untuk meloloskan diri daripada serangan komunis itu dengan berpatah balik ke pangkalan RRD untuk meminta bantuan. Bagaimanapun, saya tidak balik begitu sahaja kerana cuba untuk memusnahkan senjata pengganas yang ditemui. Saya merosakkan beberapa senjata milik komunis supaya ia tidak digunakan lagi dengan membalingnya ke batang pokok. Saya akhirnya berjaya tiba semula di pangkalan RRD di kampung sama tidak lama kemudian. Kamarudin berkata, serangan mengejut komunis itu menyebabkan 7 dan 9 anggota Platun 7 terkorban, manakala beliau dan seorang lagi rakannya juga selamat selepas berjaya meloloskan diri dengan melalui laluan sungai. Itulah antara pengalaman perit yang saya lalui sebagai seorang tentera sehingga ia satu-satunya tarikh yang paling diingati dalam sejarah hidup saya walaupun sudah bertempur dengan komunis di pelbagai lokasi. Bertempur ini sememangnya tugas saya dan ia sudah menjadi asam garam kehidupan. Saya juga berterima kasih kepada rakan seperjuangan yang tidak pernah gentar dalam menjalankan tugas. Ditanya mengenai sambutan tabung pahlawan yang kurang menerima sambutan, Kamarudin berkata, beliau juga berasa agak sedih dengan perkara itu tetapi tidak mahu menuding jari kesalahan kepada mana-mana pihak. Sedih itu memang ada, tetapi mungkin juga sebab keadaan ekonomi menyebabkan ia kurang mendapat sambutan. Sepatutnya pihak pengurusan tabung perlu menggiatkan usaha. Walaupun kami mendapat pencen, perlu diingat, gaji kami pada waktu itu juga kecil. Kadar bayaran pencen itu pun dikira berasaskan separuh daripada jumlah gaji terakhir kami.